Bagi orang Cina, mengejar kekayaan adalah sesuatu yang menjadi sebahagian daripada budaya mereka. Orang Melayu mudah puas hati. Takat ini cukuplah. Jadi dia tak kejar kekayaan kerana bagi dia kekayaan di dunia ini tidak penting. Dia lebih utamakan ibadat untuk akhirat. Jadi beza. Apa yang dilakukan oleh orang Melayu ini sebenarnya tidak menurut kehendak agama Islam, bahawa dunia ini pun ada bahagian kita di dunia, dan kita perlu kejar bahagian kita, bukan nak sama nak orang lain lah, tapi bahagian kita. Tetapi kita tidak utamakan tuntutan agama supaya kita kejar kebahagiaan kita di dunia. Kita lebih utamakan fardu ain untuk akhirat.